Berjumpa lagi bersama saya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat, dipermudahkan setiap urusan dan perjalanan kita. Amin. Untuk hari ini, dah lama kita tak buat video jalan-jalan. Pagi ni kita orang nak ke Pekanbaru sahaja, bawa dia orang jalan-jalan time cuti sekolah ni. Saya tak nak cakap panjang lebar sebab saya tak tahu nak cakap apa. Okey, untuk hari ini juga, pagi ini juga, kita orang nak ke Pekanbaru ni sambil bawa dia orang jalan-jalan dan beli barang keperluan sikit menggunakan IC, My Kasih, duit dari kerajaan lah. Okeylah, saya tak nak simbang panjang-panjang. Tonton video ni dari mula sampai akhir. Kita tengok pemandangan di Pekanbaru. Tak lupa juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang subscribe channel saya. Nampaknya makin bertambah. Semoga Allah membalas setiap kebaikan korang. Amin, amin, amin. Sebelum kita nak ke mana-mana, kita nak makan dululah. Sebab jam sekarang ni dah pukul 10.30, perut pun dah lapar. Lagi. Tak apalah sekali-sekala untuk bagi channel. Lama dah tak pergi sini kan, Mah? Okey, kita dah settle makan. Sekarang ni kita orang tengah tunggu ayah dorang beli baja untuk buah tembikai. Lepas tu nanti kita pergi ke kedai asing untuk shopping. Okey, kita dah sampai kedai asing Supermark. Jom kita masuk. Supermarket asing. Jom. Buat. Isi. Kalau saya pergi shopping mana-mana, untuk barang dapur, beras yang saya utamakan dululah. Kita cari beras dulu. Kemudian baru barang-barang yang lain. Okey, kita dah dapat beras. Cisuk. Jangan pegang, nanti pecah baru tau. Nampak macam tak ada orang, tapi sebenarnya kiri kanan saya ramai orang. Ni saya masuk lorong ni sebab tak ada orang. Kita ambil sabun mandi 2. Kita orang dah dalam perjalanan nak balik. Tadi saya tak buat panjang lebar video disebabkan ramai orang. Tengok muka dia, tengok upin-ipin. Nanti kita jumpa dekat rumah, okey? Okey, alhamdulillah kita dah sampai rumah. Kita tengok barang apa yang kita beli menggunakan My Kasih dari kerajaan. Tapi ada juga yang kita tak guna My Kasih ya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang ini yang kita gunakan My Kasih dari kerajaan, kita dapat 100 lah tiap-tiap bulan. Jadi yang kita beli lah ni beras wangi 10 kilo. Lepas tu sabun mandi kita ambil 2. Okey, lepas tu ada soplan kita ambil 2. Lepas tu kita ada Biozip 2 kilo lah, 2 kilo 300 satu. Kita ambil kicap masin Adabi. Kita ambil shampoo rambut. Lepas tu kola wanita. Dan kemudian ni roti. Roti brand Rumah Roti ni sedap. Dekat dulu tak ada, sekarang dia dah ada. Kan kita orang biasa sarapan pagi dekat Semenanjung dulu, roti pagi-pagi. Susah nak cari roti yang hampir sama dengan rasa gardennya. Kemudian dah jumpa ni je lah yang kita makan untuk sarapan pagi. Kita suka rasa dia hampir sama macam gardennya lah. Ini dia barang yang kita menggunakan My Kasih kerajaan bagi untuk kita tiap-tiap bulan 100 menggunakan IC. Alhamdulillah. Dan ini kita bayar sendirilah. Dan yang ni juga kita bayar sendiri sebab dekat kedai 100% ni tak ada
untuk kita beli mai kasih. Dia ada kedai yang tertentu, terpilih sahaja. Jadi yang kita pergi kedai tadi, kedai Hasing, dia ada mai kasih, jadi kita boleh beli dekat situ. Ni dia barang-barang, alhamdulillah yang kita beli menggunakan duit bulanan yang kerajaan bagi 100 setiap bulan, ada yang dapat 200 setiap bulan. Okey lah kan, 100, walaupun dapat 100 je setiap bulan dari kerajaan, bolehlah beli untuk keperluan, tambah-tambah sikit-sikit. Sampai di sini je lah video kita untuk kali ini. Semoga korang suka dengan video saya, apa yang saya kongsikan hari ini. Terima kasih kerana menonton video saya dari mula sampai akhir. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.